Aerosin ni sebenarnya dia daripada habuk-habuk getian kaca juga yang halus halus sangat. Tapi taklah sampai mikroorganisma. Tambah halus kok. Okey. Dia agak berdebu, kalau sebaiknya pakai mask lah masa buat kerja. Okey, aerosin ni dia kena ada campuran dengan resin aerosin biasa dia datang dalam packing yang besar macam ni. Tapi kalau tuan-tuan nak beli dengan kita pun boleh pergi ke profile kita, pergi kat showcase, kita ada jualnya sikit-sikit. RM10 satu paket. Okey. Lagi kita tak buat campuran resin, dia boleh simpan lama. Okey. Bang, saya dah campur resin tapi saya nak simpan lama. Siapa pernah tengok teh Milo atau teh yang boleh kedap udara, awak boleh simpan dalam tu. Kalau awak simpan dalam tu, dia boleh tahan lama. Kalau awak terdedah dalam keadaan bekas yang terbuka macam ni, dia tak boleh nak tahan lama. Dia tak boleh nak tahan lama.